Ajar tu katalah tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ajar tu. Tarik dengan siapa ke subhan la ilaha illallah. Mu panggil katalah tu. Lepas pada tu hundur orang ngajar, hundur sikit. Berhundur sikit. Lepas tu bila nak bangun sembahyang mu kata ni, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, iqamat tu. Qad qamatis salah siapa akhir. Baik, lalu. Kejut jaga. Bawa kejut jaga tu gak tak boleh duduk lah. Gaduh pergi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Royak kata dia mimpi. Apabila dia royak kata mimpi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, itulah wahyu kepada aku dah. Sahabat mimpi kawan ni cocok dengan wahyu. Arti dalil dekat sini, bukan dekat situ. Berlaku di situ tapi tempat jadi dalil di Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Nabi sin mari. Wahyu betul dengan wahyu. Lepas tu Nabi tak suruh dia berak kerana suara je kuat jadi munggi royak ke Bilal ya tak. Munggi royak ke Bilal. Kerana Bilal ni suara dia terubik, gagah je orang pasal hitam. Munggi royak ke dia dia ber. Mengajar kelimah tu ke dia ber. Apabila masuk zuhur ke Bilal naik payah dulu ya naik tak sutuh itu. Masa masjidnya naik sutuh, menara tak ada lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap menara tak ada lagi, naik tak sutuh, naik tempat tinggi. Tapi itu sunat bed tempat tinggi. Enggak nak manggil dia naik tempat tinggi ya, naik tak sutuh. Lepas tu buat akhir-akhir ni timbul buat menara. Buat menara tinggi, naik atas tangga bed tu. Lah ni tak ada belakang lah. Ada menara pun letak fikar atas menara bed sini. Nak tinggi suara pembesar kaya lagi. Nampak tak? Tu panggil bubah ni panggil bid'ah. Hal lagi tak ada apa ni. Gitu ya. Buat menara tu pun bid'ah dah lah yang timbul lepas dia tak ada dah. Tu dia. Kalau gitu naknya lafaz warid apabila bila nyedengar ke Umar duk dengar tak ada baju duk. Bila dengar selalu Umar tu daripada rumah yang berselanyak hayat tak ada nak pakai gaduh demi Allah. Sesungguhnya Allah membangkitkan kau jadi Nabi sebenar. Aku mimpi sebenarnya tak ada nak royak kalau Rasulullah dia kena mau dulu. Umar jawab dia. Tu nak royak terpakat riuh ramalah hari itunya. Daripada situlah mulainya dijadikan syariat undang-undang sunat bang dengan lafaz itu dia. Sudah lafaz waridnya marilah tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia mari dengan ra mati kedua. Ada, bukan dia main Allah akbar, Allah akbar. Dah. Allah akbar, Allahu akbar. Ayo marilah tu. Bila warid main lagu tu, kalau kita nak tupu kepada warid lagu tu, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu tupu kepada warid. Sama ada kita nak baca dengan wasa, dengan wakah, lafazlah tu. Kalau wakah lagu mana? Allahu akbar. Nyamu. Allahu akbar. Tu pasal wakah. Kalau pasal wasa, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu pasal wasa tapi baca mati roh kerana nak tupu tah warid lafaz datang main Nabi tu. Sudah pada tu ulama mai buat bicara. Apa kata kalau kita nak pun hidup baris roh. Kalau kita nak baris roh, nak baris dengan baris mana? Nahu mai kira. Nahu kira kan? Allah i'rab jadi mubtada. Akbar i'rab dia khabar. Mubtada khabar hukumnya raf'a kedua-dua. Bila raf'a isim mufrad raf'a dengan dhamma. Allahu akbaru. Kena bagi kena akbaru kerana khabar bagi Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wasalah tidak Allahu akbaru, Allahu akbar. Itu tak rupa menggolainya. Dia tak nak wasal gugur hamzah. Tu panggil wasal. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu diberbaring dengan dhamma. Ada setengah kata boleh diberbaring dengan fathah. Dengan baris atas. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Kok mana orang ngaji nahwu tu kok mana Allahu akbar Allah? Ada ke rafaq ke fathah? Orang nahwu kata. Tak ada rafaq ke fathah. Rafaq baris atas dia tak ada. Alamat rafaq fathah. Hangana Allahu akbar. Dia kata gini. Kerana hak asal mati kan?
Asal mati. Bila mati nak bariskan juga. Dalam harakat yang 3 tu, harakat paling ringan sekali, harakat patah ringan sekali. Kita baca buka ringan sekali, abatasa mulut. Ada, tak sepanjang u berat sikit. I berat. Jadi kita tak, kalau asal dia mati, kalau kita nak baris, kita pilih baris hak yang ringan daripada segala baris. Baris atas. Allahu akbar, Allahu akbar. Betul, boleh juga. Dua wajah yang kedua. Ada juga yang kata Allah akbar tapi hak tu wajah yang begitu jauh. Cuma sekiranya kaedah tu boleh pergi. Sebab dia mati, bila kita nak wasangnya depan mati pula, kena melepas daripada dua mati. Asal baris nak melepas dua mati, dia kena baris bawah. Lam yakunil ladzina kafaru. Asal lam yakun. Itu dia. Kaedah dia ada semua. Jadi tu baik natijahnya hak bayi bawah tu kata kaedah saja tu tak usah bawa lah tu. Dah bawa bunyi Allahu akbarillahu akbar tu tengok. Nama dah tu. Bab bayi bawah dia Allah jadi dia panggil lam tu kelip pada asal. Tak ada tafkhim dia panggil. Jadi tak ada tafkhim lah. Jadi tatqiq lah. Tu jadi kita bawa 3 wajah. Kalau nak baris boleh Allahu akbar, Allahu akbar. Dan boleh Allahu akbar, Allahu akbar. Harakat takbir dan Allahu akbar, Allahu akbar itu hak waris asal. Begitu dia. Habis. Tu boleh ilmu dak. Labalah. Tak bukan fardu dia sunat. Sunat. Tak ada apa. Sunat kifayah. Sunat kifayah. Habis tu dia. Begitulah kita pergi pada kelimah mengatik. Hak dia mengatik apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada gapo juga. Walaupun kita wasal dibaca dengan wakaf, tak ada apa. Dan juga dengan wakaf diberi hukum wasal. Dia boleh akas pergi mari. Kita baca wasal yang ni tak ada menyawa telah tu. Tapi baca dengan rupa wakaf. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu dia. Boleh. Tak ada apa satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu apa yang baca wasal 5 sekali baca. Tapi kita baca rupa wakaf. Kan nak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Tu dia. Habis itu dah. Halih pada situ kita mai tengok apa sikit lagi.